Keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengiktiraf 4 pemain yang terbabit dengan pemalsuan dokumen sebagai pemain tempatan dalam Liga Malaysia dikuatiri mampu menghuru-harakan ekosistem bola sepak negara. Pemerhati bola sepak tempatan, Dato' Dr. Pekan Ramli menegaskan tindakan MFL itu boleh mencetuskan kes duluan sekaligus mendatangkan risiko yang boleh digunakan pasukan lain dalam Liga Malaysia pada masa akan datang. Malah, Pekan menjangkakan situasi itu menimbulkan rasa tidak puas dalam kalangan rakan kongsi Liga Malaysia selepas peraturan itu tampak memberi manfaat kepada segelintir pasukan dan bukan untuk pasukan Harimau Malaya. Saya harap MFL boleh mengkaji semula perkara ini kerana apa yang sudah berlaku ini mencetuskan persepsi negatif dan kita boleh tengok penyokong turut menyuarakan perkara sama. Disebabkan perkara ini sudah berlaku, tidak mustahil pasukan lain akan tuntut benda sama dan ikut panduan yang sudah dikeluarkan ini. Akhirnya, banyak kekeliruan dan ekosistem bola sepak kita jadi haru biru. MFL kena tunjukkan ketegasan dan profesional dalam isu ini. Keputusan ini sepatutnya meliputi dan memberikan kebaikan kepada semua pihak. Jangan setakat memberi kebaikan kepada segelintir sahaja. Peraturan itu sepatutnya memberi manfaat kepada bola sepak negara, khusus untuk Harimau Malaya. Kita tidak mahu kes ini menjadi duluan sehingga memberikan impak negatif kepada liga kita, kata Pekan. Terdahulu, MFL mengesahkan bahawa pendaftaran 3 pemain Johor Darul Tazim JDT, iaitu Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel dan seorang pemain Kuching City FC, Gabriel Palmero sebagai pemain tempatan adalah mengikut peraturan pertandingan Liga Malaysia 2025-2026. MFL dalam satu kenyataan menjelaskan perkara itu merujuk kepada Manual Liga Malaysia edisi 2025-2026 di bawah 01 Peraturan Pertandingan, Artikel 3 Sistem Pendaftaran dan Perpindahan Pegawai dan Pemain, Sistem Pengurusan Maklumat Bola Sepak FAM MyPass FIFA Connect, dan perkara C berkaitan pemain tempatan dan asing iaitu mewajibkan salinan kad pengenalan berwarna atau salinan pasport berwarna. Dalam perkembangan sama, Pekan turut melihat kewajaran untuk melucutkan kerakyatan 7 pemain itu memandangkan mereka tidak lagi menepati tujuan asal untuk mewakili skuad Harimau Malaya. Ini bukan soal isu kewarganegaraan sahaja kerana mereka sudah mendapat kad pengenalan dan oleh kerajaan, tetapi isunya ia diberikan berasaskan dokumen palsu dengan tujuan mewakili skuad negara. Jadi kita perlu berbalik dengan merujuk kepada kesalahan itu dan kalau secara logiknya, pemberian itu secara asasnya tidak lagi menjadi sah dan ia boleh dilucutkan, katanya. Bagaimana menurut anda? Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.